Filem ini bermula dengan watak Seo Yeon yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung untuk melawat ibunya yang sedang sakit. Namun, dalam perjalanan itu, telefon bimbitnya telah hilang. Oleh itu, sebaik sahaja sampai di rumah, perkara pertama yang dia lakukan adalah mengaktifkan semula telefon talian tetap landline lama di rumah tersebut dan cuba membuat panggilan ke nombor telefonnya sendiri. Tetapi, lelaki yang menjawab panggilan itu berkata, dia hanya akan memulangkan telefon tersebut jika diberikan ganjaran. Mendengarkan itu, Seo Yeon terus memutuskan talian dan membuat keputusan untuk beli telefon baharu sahaja. Tidak lama kemudian, telefon rumah yang baru dia aktifkan tadi berdering. Panggilan itu datang daripada seorang gadis bernama Yang Sok yang berkata, "Kau betul tentang mak aku. Dia memang sangat jahat." Seo Yeon tidak faham apa yang dimaksudkan kerana Yang Sok menyangka dia sedang bercakap dengan seseorang bernama San Hee. Disebabkan Seo Yeon tidak mengenali San Hee, dia memberitahu dia tersalah nombor dan dia mematikan telefon. Selepas itu, dia pergi ke hospital melawat ibunya yang menghidap tumor otak. Seo Yeon tidak lama di sana kerana dia memang tidak suka ibunya dan menganggap ibunya adalah punca kematian bapanya yang meninggal dunia 20 tahun lalu, iaitu pada tahun 1999. Apabila dia kembali ke rumah, dia sekali lagi menerima panggilan daripada Yong Sok. Masa tengah bercakap, tiba-tiba dia terdengar bunyi benda jatuh di dalam rumah. Bila diperiksa, rupa-rupanya gambar keluarga mereka telah jatuh dan di belakang dinding itu terdapat satu laluan rahsia menuju ke bilik bawah tanah basement. Selepas turun ke bawah, dia menemui sebuah kotak yang mengandungi barang-barang ritual dan juga gambar gadis telefon tadi, iaitu Yang Sok. Di belakang gambar itu, tertulis tarikh dari tahun 1999. Untuk mengetahui tentang barang-barang ritual tersebut, Seo Yeon berjumpa dengan rakan lama keluarganya dan bertanya tentang Yang Sok. Di situlah dia mendapat tahu bahawa Yong Sok sebenarnya sudah pun meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dia juga mendapat tahu bahawa ibu Yong Sok adalah seorang bomoh syaman dan dialah yang menjual rumah itu kepada keluarga Seo Yeon. Semasa Seo Yeon dalam perjalanan pulang, dia mula menyedari satu perkara yang sangat mengejutkan dan membingungkan. Entah bagaimana, melalui telefon itu, garis masa tahun 1999 dan 2019 telah bersambung. Yang Sok berada di rumah itu pada tahun 1999, manakala Seo Yeon berada di sana pada tahun 2019. Keesokan harinya, apabila Yang Sok menelefon lagi, Seo Yeon cuba menjelaskan perkara ini. Dia beritahu dia jumpa di Ari dan gambar Yang Sok di rumah itu. Dia kata, "Mungkin kau tak percaya, tapi kita sekarang berada di rumah yang sama tetapi pada masa yang berbeza. Kau di tahun 1999 dan aku di 2019. Disebabkan Yang Sok tidak faham, dia mahu letak telefon. Tetapi Seo Yeon segera menghalangnya dan berkata, "Hari ini 18 Oktober 1999. Akan ada nahas kapal terbang besar berlaku nanti." Selepas berkata begitu, dia letak telefon. Kemudian kita ditunjukkan dunia. Yang Sok, ibunya memaksa dia makan benda-benda pelik dan rupa-rupanya keadaan mental Yang Sok memang tidak stabil. Selepas ramalan Seo Yeon tentang kapal terbang itu benar-benar berlaku, mereka berdua mula kerap berhubung. Yang Sok kemudiannya melakukan sesuatu yang besar. Dia menyelamatkan bapa Seo Yeon daripada kematian di tahun 1999. Disebabkan perubahan di masa lalu, realiti Seo Yeon di tahun 2019 terus berubah sepenuhnya. Dunianya yang suram berubah menjadi sangat cantik dan mewah. Rambutnya yang pendek menjadi panjang, dia mempunyai telefon canggih, bilik yang cantik dan yang paling penting, bapanya masih hidup. Malah parut lecur di kakinya juga hilang. Semuanya nampak sempurna. Seo Yeon sangat teruja dan sedar bahawa apa-apa perubahan di masa lalu akan mengubah garis masa depan. Namun di satu sisi lain, kita melihat Yang Sok mula menunjukkan sifat asalnya yang ganas. Sementara itu, Seo Yeon mula mencari sejarah rumah itu di internet dan mendapati bahawa ibu Yong Sok sebenarnya telah ditangkap kerana membunuh anaknya sendiri. Ibu Yang Sok mahu membunuhnya pada waktu itu, tetapi Seo Yeon memberi amaran kepada Yang Sok. Akibatnya, Yang Sok bertindak balas dan dialah yang membunuh ibunya sendiri. Perubahan besar ini menyebabkan masa depan berubah lagi. Di masa sekarang, Seo Yeon menyambut kedatangan Sung Ho ke rumahnya semasa lelaki itu datang menghantar strawberry. Semua orang teruja dengan buah itu dan berterima kasih kepada Sung Ho kerana membawanya ke rumah. Di masa lampau pula, Sung Ho membuat penghantaran yang berbeza ke rumah tersebut, tetapi kali ini Yong Sok yang membuka pintu. Dia sangat gembira dengan baju barunya dan menunjukkannya kepada Sung Ho lalu mengajaknya masuk. Sung Ho bertanya tentang ibunya, tetapi Yong Sok hanya mahu tahu baju mana yang lebih dia suka dan meninggalkan Sung Ho sendirian di ruang tamu sementara dia berlari mencari pakaian lain yang baru dibelinya.
Sementara itu, Sung Ho pergi ke dapur untuk menguruskan stroberi tersebut, tetapi dia terjumpa beberapa beg plastik hitam yang berbau busuk di dalam peti sejuk. Semasa dia mengalihkan satu beg untuk memberi ruang kepada buah itu, beg tersebut terjatuh ke lantai. Apabila dia mengutipnya semula, dia menyedari bahawa plastik itu berisi anggota badan manusia. Sung Ho mula panik dan tepat pada masanya, Yong Sok menemuinya di dapur sambil memakai pakaian lain yang ingin ditunjukkannya. Yong Sok marah kerana Sung Ho membuka beg itu dan terus hilang ke bilik lain untuk mengambil alat pemadam api, sementara lelaki itu hanya duduk kaku di dapur. Sementara itu, kembali ke masa sekarang, keluarga Soyeon sedang minum teh bersama Sung Ho dan anjing kecilnya sambil berbual santai dan makan stroberi. Telefon berbunyi dan Soyeon mengangkatnya dari biliknya. Dia mendengar esakan Sung Ho dari masa lampau melalui telefon dan suara Yong Sok yang memaki hamun kerana baju barunya sudah rosak. Panggilan itu terputus tiba-tiba. Soyeon berasa tidak sedap hati dengan perbualan tadi dan apabila dia turun ke bawah, dia mendapati Sung Ho sudah tiada di situ. Malah, Sung Ho sebenarnya tidak pernah wujud pun di situ dan ibu bapanya tidak pernah mengenali lelaki itu. Untuk dapat kepastian, dia memeriksa peti sejuk, kemudian berjalan ke ladang stroberinya dan mendapati ladang itu sudah terbiar. Seoyeon pergi ke balai polis dan bertanya kepada pegawai polis jika mereka mengenali Sung Ho. Walaupun pegawai yang lebih muda tidak pernah mendengar tentangnya atau ladang stroberinya, pegawai yang lebih tua mengenalinya. Dia bertanya kepada Seoyeon mengapa dia mencari seseorang yang sudah meninggal dunia 20 tahun lalu, yang mengejutkan Seoyeon. Pegawai itu membawanya ke bilik belakang dan menunjukkan nota jenayahnya di mana dinyatakan bahawa Sung Ho telah dibunuh oleh Yong Sok di rumahnya. Polis juga melawat Yong Sok di masa lampau untuk bertanya tentang Sung Ho sebelum mereka tahu dialah pembunuhnya. Dia cuba menipu bahawa dia tidak mengenali lelaki itu, tetapi salah seorang polis iaitu pegawai sama yang bercakap dengan Seoyeon di masa hadapan menyedari percanggahan dalam jawapannya. Yong Sok mengatakan dia tidak kenal Sung Ho dan ibunya tiada untuk memberitahu jika dia pernah melihatnya, tetapi pegawai itu perasan ada penghantaran stroberi di dalam rumah. Dia berbohong lagi untuk menutup jejaknya, tetapi polis itu tahu dia tidak jujur dan mencatatkan beberapa nota yang membuatkan Yong Sok gugup. Yong Sok terlepas cakap sesuatu tentang pembunuhan di kampung itu, tetapi pegawai polis tersebut walaupun curiga tetap beredar dari rumahnya. Soyeon masa sekarang akhirnya pergi bercakap dengan San Hee, pemilik kedai, untuk bertanya apa yang sebenarnya berlaku kepada Yong Sok dan ibu tirinya. San Hee memberitahunya bahawa dia menyangka Yong Sok seorang gadis yang baik yang sanggup mendengar dia bercerita tentang suaminya selama berjam-jam. Kadang-kadang, dia akan menyelinap masuk membawa snack ke biliknya sehinggalah suatu hari Yong Sok mencederakannya dengan teruk. Jika bukan kerana ibu tiri Yong Sok, San Hee pasti sudah mati. Kemudian Yong Sok menelefon Soyeon semasa dia sedang menguruskan anggota badan dari peti sejuknya. Soyeon mengangkat panggilan dan terus bertanya jika dia yang membunuh Sung Ho. Yong Sok berbohong, jadi Soyeon membacakan tajuk akhbar tentang hari dia ditangkap oleh polis sebagai pembunuh bersiri dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup itu kedengaran tidak menyenangkan bagi Yong Sok, jadi dia berhenti berlakon sekaligus mengesahkan kepada Soyeon bahawa dialah yang membunuh petani stroberi itu. Yong Sok kemudian mula menyoal Seoyeon bagaimana polis mendapat tahu dia melakukan jenayah tersebut dan memberitahunya bahawa dia perlukan Seoyeon untuk membocorkan maklumat bagaimana ia berlaku supaya dia dapat mengelakkan penangkapannya. Dia tidak akan membiarkan Seoyeon lupa apa yang telah dia lakukan untuknya dan menjadi sangat marah apabila Seoyeon terus memutuskan talian. Kedua-dua wanita itu memberikan reaksi yang berbeza. Seorang ketakutan dan menangis, tidak mampu berbuat apa-apa, manakala seorang lagi marah dan berdendam mendial nombor Seoyeon berulang kali. Pegawai polis itu terus menyiasat Yong Sok pada tahun 1999 dan melihat bahawa dia mempunyai beberapa masalah kesihatan mental. Semasa Yong Sok terus cuba menghubungi Seoyeon di masa hadapan, dia mendengar pintu diketuk dan apabila dia membukanya, dia melihat Seoyeon versi kecil bersama ayahnya. Ayahnya memberitahu Yong Sok bahawa mereka sedang mencari ibu tiri Seoyeon yang sepatutnya bertemu mereka di pejabat ejen hartanah sebentar tadi. Yong Sok berkata dia mungkin tertidur dan mengajak mereka menunggu di dalam. Soyeon juga bersama ayahnya di masa sekarang. Ayahnya perasan dia kelihatan bimbang dan bertanya mengenainya, tetapi dia berkata dia okey. Ayahnya memberhentikan kereta dan meminta Soyeon memandu untuk menceriakan hatinya. Dia memberitahu Soyeon bahawa dia perlu lebih lembut menekan pedal supaya apabila dia berhenti, kopi tidak akan tumpah. Soyeon berjaya melakukannya atas arahan ayahnya. Kembali ke masa lampau, Yong Sok bersiap sedia untuk mencederakan ayah Soyeon yang sedang menunggu bersama Soyeon kecil di ruang tamu. Kanak-kanak itu sedang makan stroberi apabila dia melihat Yong Sok mendekat dan menyembur ayahnya dengan alat pemadam api. Di masa sekarang, Soyeon sedang memandu masuk ke dalam terowong apabila dia melihat ayahnya perlahan-lahan lenyap di depan matanya dan versi masa depan itu hancur bersama kaca kereta yang pecah.
beralih kepada Soyeon kecil yang ketakutan yang berundur daripada darah ayahnya dan Yongsuk yang membunuhnya. Soyeon versi dewasa terjaga di dalam terowong tanpa ayahnya. Yongsuk menghampiri Soyeon kecil dan memberitahunya bahawa kematian ayahnya adalah salah Soyeon kerana tidak mengangkat telefon. Soyeon masa sekarang berlari pulang ke rumah dan mendapati rumah itu dalam keadaan yang amat teruk serta melihat perkataan Soyeon, angkat telefon ditulis dengan darah di atas lantai. Telefon berbunyi dan dia tidak teragak-agak untuk mengangkatnya. Yongsuk mempermainkannya tentang cara dia membunuh ayahnya, membuatkan Soyeon sangat marah dan mengugut untuk membunuhnya. Namun ada satu masalah. Walaupun Soyeon tidak dapat menyentuh Yongsuk, Yongsuk telah mengikat Soyeon versi kecil pada kerusi menjadikannya tebusan dalam situasi itu. Yongsuk memberitahunya bahawa dia mempunyai masa 1 jam untuk mencari maklumat bagaimana polis akan menangkapnya atau dia akan mencederakan ibunya juga. Soyeon mempunyai idea untuk menyelamatkan diri dan menumpaskan Yongsuk buat selama-lamanya. Rancangannya adalah untuk menghantar Yongsuk ke tempat di mana mengikut kajiannya akan berlaku kemalangan dan membunuhnya secara retroaktif. Soyeon menghantarnya ke lokasi di mana letupan gas sepatutnya berlaku, memberitahu Yongsuk bahawa di sana dia akan menemui lelaki yang menjumpai pisau dengan kesan cap jari yang ada darahnya. Dia menunggu untuk melihat letupan itu berlaku melalui telefonnya, tetapi Yongsuk berjaya menyelamatkan diri lagi kerana dia keluar dari bangunan itu sebelum ia meletup. Sudah tentu, dia sangat marah dengan Soyeon apabila dia menelefon semula. Yongsuk menunjukkan betapa marahnya dia dengan membiarkan telefon terbuka semasa dia menyimbah Soyeon kecil dengan air panas yang menggelegak dan parut juga mula muncul pada badan Soyeon dewasa. Untuk memburukkan lagi keadaan, dia memainkan pesanan suara yang ditinggalkan ibunya kepada ayahnya, mengatakan dia akan datang mendapatkan mereka. Dan Yongsuk tidak berhenti di situ. Dia terus menghiris luka itu dengan memberitahu bahawa Soyeon lah yang sebenarnya bertanggungjawab atas kematian ayahnya dahulu. Rupa-rupanya ibunya telah menutup gas sebelum keluar rumah hari itu dan Soyeon yang membukanya semula kerana tersalah sangka dia melakukan perkara yang sebaliknya. Di masa sekarang, Soyeon tiada jalan lain selain mencari maklumat yang diingini Yongsuk, jadi dia pecah masuk ke balai polis untuk mendapatkan failnya. Dia membuka buku nota pegawai polis dan belajar bagaimana mereka akhirnya menangkapnya lalu menghantar Yongsuk ke tempat yang betul kali ini. Yongsuk menemui lelaki itu semasa dia menjumpai pisau dengan cap jarinya yang dia sangka sudah dibuang dan membunuhnya juga dengan pisau itu. Maklumat tersebut hilang dari buku nota, tetapi maklumat baru muncul tentang ibunya yang mencari Soyeon di balai polis tempatan. Soyeon melihat setiap babak yang berlaku di masa lampau melalui buku nota pegawai itu yang memutuskan untuk membantu ibunya apabila dia mendapat tahu alamat ke mana suami dan anaknya telah pergi. Tiba-tiba, semua maklumat tentang Yongsuk hilang daripadanya dan rumah itu mula berubah lagi. Soyeon lari dari rumah itu tetapi terus membaca bahawa ibunya dan polis itu pergi melawat Yongsuk untuk mencari suami dan anaknya. Yongsuk berbohong bahawa mereka telah keluar lebih awal tetapi ibu Soyeon terjumpa rebon rambut anaknya. Dia dan pegawai itu meminta untuk memeriksa tingkat 2 tetapi tidak menemui apa-apa. Sementara itu, apabila Soyeon masuk semula ke dalam rumah di masa hadapan, dia mendapati bahawa Yongsuk telah bergerak sangat aktif sebagai pembunuh bersiri. Dia turun ke bilik yang dia temui di awal filem dan menjumpai telefon di sana. Di masa lampau, ibu Soyeon mendapat idea untuk menelefon telefon suaminya untuk memastikan sama ada dia ada di situ atau tidak. Si ibu menggunakan telefon Yongsuk untuk membuat panggilan itu dan bukannya suaminya yang menjawab, dia tersambung kepada anaknya di masa hadapan yang menjerit menyuruhnya keluar dari rumah itu. Serentak dengan itu, Yongsuk memukul kepala Soyeon dan talian terputus. Di masa lampau, Yongsuk membunuh pegawai polis itu di depan mata ibu Soyeon dan meminta telefon itu semula. Yongsuk versi dewasa mengejek Soyeon, sementara Yongsuk versi muda menelefonnya. Kedua-dua wanita itu bergelut merebut telefon sehinggalah Soyeon berjaya memukul Yongsuk sehingga pingsan dan merampas telefon itu. Kejar-mengejar berlaku serentak di masa lampau dan masa sekarang dengan Yongsuk mengejar Soyeon dan ibunya dalam kedua-dua garis masa. Mereka berdua bersembunyi di dalam bilik yang sama sementara si pembunuh menggila mengetuk pintu. Tiba-tiba, telefon berbunyi dan itu adalah ibu Soyeon yang cuba menelefon polis tetapi Soyeon dari masa hadapan menyuruhnya bertenang dan cari senjata. Wanita itu menemui alat pemadam api, mencabut pin keselamatan dan menunggu sehingga Yongsuk membuka pintu. Malangnya, Yongsuk dari masa lampau mempunyai idea licik untuk memancing si ibu keluar dengan meletakkan anaknya di depan pintu sambil memanggil ibunya. Yongsuk menyerang dengan pisau, sementara versi dewasanya semakin hampir untuk masuk ke dalam bilik bersama Soyeon. Sebelum Yongsuk sempat menikam ibunya di masa lampau, si ibu memegang pisau itu dan bergelut dengannya. Soyeon dari masa hadapan melihat kesan darah pergelutan itu muncul pada dinding ketika Yongsuk akhirnya masuk ke dalam bilik.
Walau bagaimanapun, ibu Seo-yeon merempuh Yong-sok di masa lampau sebelum dia sempat mencederakan anaknya dan mereka berdua jatuh dari pagar balkoni. Yong-sok versi dewasa lenyap dari masa hadapan dan Seo-yeon mendapati dirinya berada di dalam rumah yang kosong sendirian. Kemudian Seo-yeon dari masa hadapan berlari ke kawasan perkuburan, menyangka ibunya juga sudah mati. Namun wanita itu muncul di sana sambil tersenyum dan bertanya mengapa dia menangis. Seo-yeon sangat gembira kerana ibunya masih hidup dan menyedari bahawa ibunya sebenarnya seorang yang hebat.